dengan saya menjemput Datuk Seri Amiruddin bin Syari Gombak. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Komite Perdana Menteri menyatakan senarai pimpinan negara dan pertubuhan antarabangsa yang akan hadir ke sidangan kemuncak ASEAN ke-47 mulai 26 Oktober 2025. Setakat ini, apakah pencapaian utama kepengurusian ASEAN Malaysia dan sejauh manakah persiapan akhir yang diambil oleh kerajaan dalam menjamin kelancaran keseluruhan program di saat Malaysia bakal menjadi tumpuan dunia? Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Gombak atas soalan ini. Seperti mana kita sedia maklum, petugas-petugas sedang bertugas lumus di peringkat akhir, dan tentunya saya ambil kesempatan ini di Dewan Yang Mulia ini menyatakan penghargaan setingginya kepada rakan-rakan dan petugas-petugas yang puluhan ribu Kementerian Luar, MITI, Jabatan Perdana Menteri dan PDRM, Immigration, Custom, semuanya yang telah membuat persiapan, dan kita doakan kepada Allah SWT mudah-mudahan sidang ini jalan lancar dan akan memberikan gambaran dan imej Malaysia yang lebih baik dan harum. Di antara negara yang akan hadir, kepala negara semua 11 negara ASEAN termasuk Timor Leste yang merupakan negara yang menyertai atas ikhtiar rakan-rakan dan akhirnya didorong oleh Malaysia sendiri, kerana Timor Leste itu sebagaimana kita sedia maklum adalah sebahagian dari Indonesia. Jadi kalau ikut dari segi kedudukan geopolitiknya, memang di rantau ini sebahagian dari ASEAN walaupun mereka kemudian menjadi negara merdeka. Selain itu, suatu yang agak istimewa dalam konteks ASEAN kali ini ialah semua wakil dari semua benua, Asia, Amerika, Eropah, Latin Amerika dan Afrika, itu diwakili oleh negara-negara utama di rantau masing-masing. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Li Qiang, Premier China, Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepun, Christopher Luxon, Perdana Menteri New Zealand, Lee Dae-myung, Presiden Korea, Timbalan Perdana Menteri Rusia Alexei Overchuk, Presiden Amerika Syarikat Presiden Donald Trump, Guterres, Setiausaha Agung Bahasa Bersatu, Lula da Silva, Presiden Brazil, Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, Antonio Costa, Presiden Kesatuan Eropah, Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan, Ketua Bank Dunia, IMF, Macroeconomic Research Office ASEAN Plus RI, East Asia Business Council, Trilateral Cooperation Secretariat. Ini selain daripada wakil yang menyertai tapi tidak sebahagian daripada ASEAN, termasuk Director General ILO, International Labour Organization, dan juga Presiden FIFA bola sepak yang tak akan dibincang dalam mesyuarat ASEAN. Hasil kita tentunya atas kelangsungan kerja-kerja ASEAN sebelum ini dan juga atas inisiatif rakan-rakan saya di masing-masing kementerian, terutama Kementerian Luar, Kementerian Dalam Negeri dari segi keselamatan sempadan, Kementerian Perdagangan dan Pelaburan yang merupakan di antara fokus kita, dan kita dah buktikan bahawa melalui ini ada peningkatan dari sudut inter-ASEAN trade yang kita berikan fokus, dan juga penggunaan mata wang sendiri dengan negara-negara berdasarkan inisiatif Chiang Mai sebelumnya, dan yang kita dorong terutama dengan Indonesia dan dengan Thailand di rantau ASEAN. Tapi kerjasama yang dicapai ini sebenarnya merentas isu-isu ini yang saya sebut tadi, kerana dia termasuk juga Kementerian Perjanjian Persefahaman dari segi digital, walaupun akan dimuktamadkan. Ya, saya sebut begini kerana
dari segi proses akan diutamakan dalam sidang Menteri Luar. Kemudian berikutnya adalah ketua-ketua negara ASEAN sendiri. Tetapi dari segi digital, dari segi tenaga, seperti mana saya sebut dalam sidang itu, di antara yang paling berjaya memeterai beberapa perjanjian utama yang merentas negara-negara Vietnam, Laos, Cambodia, Malaysia, Singapura, dan daripada Sarawak ke Indonesia, Sabah dan Selatan Filipina.